Assalamualaikum. Selamat petang. 11 Februari 2026 kawan-kawan. Alhamdulillah. Macam mana ni yang komuniti kejahatan ni? Komuniti jenayah setempat ni. Jadi macam mana ni? Macam mana aktiviti penipuan di tempat? Dia nak kena curi itu macam sistem macam mana? Minta satu orang dalam grup ahli jemaah dia orang tu, ahli grup dia orang laporkan benda tu, tulis. Kita nak buat kajian. Kajian serantau ni macam mana skamer sejati ke, skamer teguh ke, skamer laut ke, skamer busuk ke. Macam tu. Skamer busuk kan. Lan, ni ada satu busuk Lan dekat sini Lan. Kau jangan curi lembu pula. Boleh kau buat satu proses ritual. Ke nak buat busuk belakang rumah kau? Ada lagi kot busuk tu. Pembusutan tu daripada unit trust skamer sejati kan, minta lapor kan. Tindakan kejahatan yang berjaya dilakukan kan. Daripada komuniti kejahatan tadi kan, komuniti jenayah tadi. Yang tegah jenayah pun kena buat lah. Apa dia punya kontra daripada komuniti kejahatan tadi. Pencegahan jenayah ni, pencegahan rasuah ni. Kan? Ke macam mana? Kawan-kawan? Sebab dia nak dilayan dengan cara yang mulia. Kita kena muliakan dia dengan kaedah tu. Kan? Macam api ni, macam mana? Berapa tim dia, air dia tipu dekat situ, berapa ikan, berapa ekor dia tu, kita nak kena tahu dalam laporan terkini ni. Nak dibentangkan dalam radio dan TV nanti, insyaAllah. Bong, tarik bong. Macam mana kawan-kawan? Kawan-kawan rasa macam mana? Apa tindakan yang kita buat untuk merealisasikan kejahatan setempat ni? Itu betul terorisme. Itu lagi yang geng-geng kena khasmah tu perlu dilayan sebagai manusiawi kan. Sampai kepala polis tu putus geng India tu. Kenapa perlu nak pertahankan geng yang kena tahan sosma tu, kumpulan sosma yang pergerakan anti sosma tu, undang-undang tu. Kau dah tengok video tu belum? Ada 2 orang budak India, lelaki dengan perempuan, dia rakam putus kepala polis. Aku dah tengok tau. Aku duduk dekat Thailand masa tu, tengah berubat sakit belakang. Dia lempar je daripada tingkat 8 jatuh ke bawah, jatuh atas awning, berdentum ke bawah, pecah ke kereta kawan tu. La ilaha illallah. Nasib baik kawan tu kata tak payah ganti. Aku 1 sen tak ada duit. Kain baju habis kena curi dengan Zanizam. Dia nak kena manusiawi tu sistem dia.